Oh, lagi sikit follower aku nak 1 juta. Ni, sempena 900k follower ni, aku ingat aku nak belanja follower aku makeup motor. Ada tak di kalangan korang ni yang pakai NVX? Kau nampak barang-barang ni? Kita nak masukkan semua ni dekat satu motor. So, kita akan pilih seorang follower. Kau tengok ni, aku shopping sakan kali ni Aku beli online barang-barang ni. Kau nak tengok? Ni, rim 17 inci NVX. Yang ni pula arm extender. Lama. Ini semua barang-barang NVX. Man ni, aku nak unboxing sikit lah. Barang ni aku tunggu bukan main lama. Rupa-rupanya dia tak sampai dekat rumah aku. Alamat rumah mak aku letak. Lama. Ini batang gold fork untuk NVX. Ini pula absorber. Ada ke follower-follower NVX aku dalam ni? Try komen barang ni aku nak pasang terus kat motor korang. Kita tengok macam mana hasil dia. Bukan selalu aku nak belanja follower ni. Kau tengok finishing dia. Smooth je. Selicin punggung bayi. Merah. Menyala Jangan lupa follow dulu. Tak follow? So, macam dekat awal video tadi aku cakap, aku nak belanja follower makeup motor. Ni jarang-jarang berlaku Follower tu mestilah ada NVX. Tu syarat paling penting. Sebab barang-barang ni tak boleh masuk dekat LC. Tak boleh masuk dekat Y. Yang kedua, mestilah kena follow. Dia kena komen kenapa nak aku payung dia makeup NVX dia. Tapi NVX dia tu kalau boleh, biarlah standard kan. Bila kita sekali masuk semua barang ni, baru nampak sikit seri dia. Betul tak? Yang mana belum follow, sempat lagi. Follow, nanti kita pilih follower kita yang manakah NVX dia. Kita akan tambahkan serinya. Mantap, oi.